di FSKM UMT sangat very supporting and also helpful dalam membantu untuk meningkatkan kefahaman dalam matematik dan juga dalam perkara-perkara seperti komunikasi dan lain-lain. Dan dalam bidang kurikulum, saya melibatkan diri dalam kelab isukan di mana saya merupakan salah seorang timbalan Presiden UMT Esports Club tahun 2023-2024. Jadi walaupun aktif dalam bidang isukan, akademik, kita boleh kata tak pernah terabailah. Kerana apa? Kerana bila kita datang ke UMT untuk belajar, pelajaran masih adalah keutamaan utama. So Alhamdulillah dengan disiplin dan pengurusan yang baik, Alhamdulillah dapat seimbangkan kedua-duanya. Jadi begitu juga dengan adik-adik yang baru sahaja masuk di UMT. Di UMT bukan sahaja kita ada kelab isukan, malah ada banyak lagi jenis kelab. Kalau awak minat isukan dan sukan, kita ada dalam bidang sukarelawan, bidang komunikasi, keusahawanan ataupun dalam bidang keagamaan dan lain-lain. Jadi once awak ada di UMT, ini peluang anda untuk explore semua bidang yang anda minat untuk kata sebagai value added bila kita keluar ke UMT. Apa yang kita boleh bawa dan apa yang kita boleh contribute, bukan saja dalam bidang akademik, dalam bidang-bidang ini juga. Akhir kata, kepada adik-adik yang baru saja mendaftar, tahniah sekali lagi dan all the best for your future. Dan jangan lupa explore banyak benda dari UMT, kan, dalam bidang-bidang apalah sekalipun, sama ada akademik ataupun co-curriculum, sahsia dan all. Tapi yang paling utama adalah kita utamakan pelajaran, kerana itu adalah niat utama kita datang belajar di universiti. Terima kasih. Assalamualaikum.